Semakin terlihat, selama ini yang digembar-gemborkan media Malaysia keliru, tentang kemajuan Malaysia. Tentara Malaysia mengingatkan kerajaannya, bahwa tetangga terus meningkatkan aset pertahanannya, dan kekuatan itu ingin diseimbangkan. Tapi apa daya, dana kerajaan tidak mencukupi. Sekarang Menteri Pertahanan Malaysia diserang anggota-anggota di parlemennya, karena akan menaikkan harga-harga barangan rakyat, dan meningkatkan pajak rakyat, serta menambah hutang negara demi menyeimbangkan pertahanan ketentaraannya di kawasan Asia Tenggara. Namun hal ini banyak penolakan dari anggota-anggota lain. Di sisi lain, karena malu, Malaysia jadi cemoohan rakyat Indonesia, dan pemimpinnya tidak dihargai. Tapi dipaksakan juga serba bingung, alhasil, kerajaan menarik subsidi, dan menaikkan pajak serta barangan rakyat. Saya harap Pak Prabowo, jangan terlalu gaspol, kasihan tetangga. Mari kita simak video lengkapnya. Kalau kita lihat negara-negara serantau ini pun sudah membangun dengan jumlah-jumlah kapalnya. Jadi kita perlu banyak. Sudah tentu, umumnya saya kata kita perlu banyak, tapi bagaimanapun adalah tertakluk kepada situasi ekonomi negara. Pendekatan pajakan ini dipilih atas sebab-sebab berikut. Pertama, untuk menghadapi cabaran ketersediaan aset strategik negara yang rendah akibat kekangan kewangan kerajaan. Ketidakcukupan atau ketersediaan aset strategik merupakan satu isu yang kritikal kepada negara. Malangnya, sekalipun kita menyedari perkara ini, kerajaan masih tidak dapat melakukan penambahan aset yang mencukupi kerana kekurangan dana. Helikopter-helikopter sedia ada yang terpaksa digunakan secara berlebihan walaupun telah usang. Jika dilihat kepada pelan pembangunan keupayaan TUDM 2055 atau KAP 55, kita memerlukan sekurang-kurangnya 36 helikopter agar keupayaan kita berada pada tahap optimum. Namun realitinya, TUDM hanya mempunyai 12 helikopter sekarang. Apakah kita harus menjadikan budaya untuk menambah bajet? Dan bajet tu yang saya tanya tadi tu, apakah bajet yang memang daripada sumber dalam ataupun menambahkan lagi hutang? Menambahkan lagi hutang itu yang kita sebut tadi, apakah bijaksana kita terus tambah? Dan sampai bila kita terus nak tambah hutang ini? Yang kedua, kita bercakap tentang fiskal negara. Fiskal tu cukai. Fiskal tu kan cukai, kot saya salah. Tak boleh lari daripada tajuk fiskal, artinya cukai. Sumber mentadbir negara memanglah cukai. Tetapi kalau kita lihat dari sudut yang kita perjuangkan ni adalah kesejahteraan dan keharmonian hidup rakyat. Dan makin hari, apakah rakyat kita sekarang sedang sejahtera? Erti memang sangat telus. Sumber kita adalah cukai. Saya pernah tanya pada Yang Berhormat, tapi saya belum ada jawapan. Tak ada kaedah lain daripada kita menambahkan cukai. Sebab penambahan cukai, penambahan harga barang, artinya penambahan beban hidup rakyat. Kalau kita tidak menjadi sebuah negara pengeluar, sukar untuk kita wujudkan sebuah negara yang dihormati di peringkat global. Itu pertama. Rakyat Kelantan membayar cukai. Terengganu, Kedah, Johor, semua bayar cukai. Cukai dipungut, dikutip daripada seluruh rakyat, seluruh agensi, daripada seluruh negeri-negeri yang ada. Beramanah dengan Allah. Mengapa ketika di Aceh ada negeri yang menjadi anak tiri? Ahli-ahli Dewan Negeri, ahli Dewan Negara yang dipilih oleh rakyat melalui sistem demokrasi berparlimen yang kita amalkan yang sangat mulia. Sebab itu dengan maaf saya sebut, dengan maaf saya bukan nak menuduh, tapi banyak-banyak Perdana Menteri yang memimpin negara kita, Perdana Menteri kali inilah yang dicaci, dicemuh oleh rakyat. Rakyat tidak hormat. Saya nak beritahu saja. Lembaga Tabung Angkatan Tentera Malaysia, syarikat-syarikat yang rugi, ada 86 syarikat yang besar.
Di mana tata kelola yang pernah disebut oleh Perdana Menteri kepada syarikat-syarikat ini? Yang disebut tata kelola seolah-olah kerajaan ni bersih, yang lain ni yang tidak bersih, kurang tata kelola, kerajaan yang lepah lah apa benda lah. Berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adil kerana dia lebih hampir kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengagihan kekayaan negara di pantai timur Sabah, Sarawak tidak sama dengan pantai barat. Pantai timur dianaktirikan sekian lama. Lebuh raya LPT pergi sampai Terengganu, putus. Duduk. Bukan merapu. Kalau berani bangun, jawab soalan saya. Duduk. Kalau yang berani bangun, jawab soalan saya. Jangan sebut sembunyi. jangan cabar. Jawab sebenarnya. Saya Bagi cek sendiri lah. Kenapa tak sign? Kami Kenapa semua dah tak sign? istirahat lah. Banyak sebab tak. Jadi sebab itu saya nak pesan kepada tamu yang berhormat, tamu yang amat berhormat, supaya berwaspada dengan bercakap. Cuba kita lihat apa respon daripada Indonesia berkenaan dengan persidangan ASEAN yang kita jadi tuan rumah. Apa Indonesia kata? Ini memalukan negara. Dan ada lagi pemimpin-pemimpin lain menghina negara kita. Jadi sebab itu kita sama-sama bangunkan negara. Jadi berarti setahun sewa helikopter yang sekarang ni, yang TUM tengah pakai sekarang ni, hanya melibatkan 16.56 juta sebuah helikopter setahun. Tapi kalau kita campurkan yang 28 helikopter ini, kalau 16.56 kali 28 helikopter kali 15 tahun, hanya baru 7 bilion, tak sampai 7 bilion. Now kita sewa 16.56, jauh beza. Ini yang persoalan rakyat tanya. Yang Muhammad Mihan, ini duit rakyat. Ya, saya tak sentuh lagi pasal spek. Tolong yang berhormat. Janganlah, sebab ini anak-anak cucu cicit juga yang kita akan menanggung. Terima kasih. Muhammad, terima kasih atas pandangan yang diberikan itu. Saya tahu niat Yang Berhormat baik, tapi kalau Yang Berhormat dengar sehingga keseluruhan jawapan saya, maka Yang Berhormat boleh bezakan antara penyewaan melalui GoCom dengan pajakan yang kita lakukan melalui kontrak yang baru ni. Jadi kena tunggu sampai saya habis semua sekali menjawab. Saya tunggu. Adakah Yang Berhormat Menhan merasakan sendiri, Yang Berhormat, personally, 16.5 juta ni justify? Adakah ia justify? Terima kasih. Dari jawapan saya itu nanti Yang Berhormat boleh buat rumusan. Perkara kedua, mengapa kita memilih pajakan ini ialah kerana kesiagaan, isu kesiagaan aset seperti helikopter ini. Kita dapati bahawa isu tahap kesiagaan, serviceability dengan izin ataupun kebolehgunaan aset sedia ada, turut menjadi cabaran yang serius yang kita hadapi selama ini. Sampai di sini video hiburan dari tetangga kita Malaysia. Semoga Anda semua terhibur. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.